Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel saya. Berjumpa lagi dalam channel saya hari ini 25 hari bulan Disember 2024. 2024 Masihi bersama dengan jadi 23 Jamadil Akhir 1440 Hijrah. Sekarang ni pukul 6.12 petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Malam tadi ada keluar dah. Ada keluar. Kedah Fikri ada keluar sekejap. Keluar dah. Keluar dah. Ada keluar. Tak ingat beli sabung dia dah lah. Ada keluar. Keluar Papa Saka lah. Ada Pahisu ada keluar Papa Saka. Ada beli bagai. Beli ke? Beli sekut lah beli. Tak jadi nak beli kursi tu. Lepas tu balik pukul singgah Kedah Fikri sekejap. Balik dari pukul kat 12 dah sebelah 50 40 lebih kurang balik tu tidur dah 3.30 pagi, bangun dah dari pukul 6.50 pagi, bangun mandi semai subuh, makan sarapan, lepas tu sambung tidur balik, bangun pula dah pukul 12.30 bangun 2.30 gitu. Lepas tu mai lahu dah lebih 3.30 petang. Lepas tu pergi ke pasar malam, pergi lalu gitu lah pasar malam, tak beli gapo lah. Saat ni dalam pukul berapa ni pasar ni dalam pukul 5. Dari pukul 5 lah. Mayasa tu masuk tu asar tu mayasa tadi dari pukul masuk asar 6.36 gitu pukul. Mayasa dah lepas 4.40. Lepas tu pukul pula dah. Pukul 4.36 mayasa dah lepas 4.40. Lepas tu pukul 5 tu terus pergi ke pasar lah. Beli barang-barang pergi ke lalu saja di pasar ada tak singgah lah lalu tak singgah lalu tengok tak ada orang beli gapo ke. Lalu juga ajak nak buat nak debu tu ni oleh kerana cuaca hujan dia kan tengah nak masuk dekat masa asar tu hujan lebat jugaklah. Ya berat pun ya serepok pun ya hari panjang agak lebat kalah lah. Ya bau kata basuh dah balik basuh jalan tu pakai tak jadi plan asal nak bercosplay lah. Tapi gila lalu ni tak ada pun kata pun maskot tu tak ada. Minggu lepas ada maskot Donald Duck ke apa semua tu. Donald Duck dengan Green Frog apa tu lah. Duduk viral tu. Tu lah sehulan ni tu. Maskot tu. Atau kita tak ada. Ujur juga gede pun lah di sore. Lepas tu pergi pasar kan gede awal lah tak dia. Gede awal beli ni muka ni crown ni. Lepas tu sambil daily report tu nak review lalu dah. Hadiah happy birthday to you Kaila dan Nur Iman. Okey, ni dua crown ni untuk sesuai perempuan belakang dua tu. Dua tu dia jadi sepupu. Kaila dengan Iman ni sepupu. Lah. Anak Cik Su, Kaila, anak Cik Ngoh. Fikri. Anak Cik Ngoh Fikri. Kak Ngoh dia. Adik dia bosu. Dia dah becik. Bosu yang kedua. Kalau mana dia bosu, lepas tu dia tu apa dah tu dia tak jadi bosu lah dia tu Fikri. Dia jadi abai pada si bosu tu lah. Bosu kedua ni panggil apa becik tak? Jadi becik lah. Lepas tu esok lagi sekejap. Ni pun saya buka ni kedai ni untuk abai kepada Nur Iman tu, iaitu nama apa? Farid Ilham tu kan. Saya sambut dari sebelah pun kan. 23 ke sebelah dia dah. Jadi nampak tu Farid Ilham. Ni benda dia lah. Okey, sekadar itu saja sesi daily report kita dan juga review hadiah tu. Malam ni nak sambut katanya. Dia nak buat celebrate ni, janji dah kemarin dia kemarin janji dah dia nak sambut, nak buat birthday tu, sambut birthday pada lepas maghrib nantilah hari ni. Lepas maghrib malam ni juga. Okey, saya sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita dan juga sedikit video review hadiah ni. Okey, sekadar itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.